Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar Muharram bin Ahwang aliaskan Ahwang, KBJ 2408112886. Hari ini saya nak buat aktiviti bermain, iaitu aktiviti mengenali nama haiwan, bunyi haiwan dan ekspresi haiwan. Saya bersama, nama apa? Cuba bagi tahu. Kaisara Imadi binti Saifullah 5 tahun. Aktiviti hari ini, awak duduk sini. Pada sini. Okey. Hari ni cikgu akan terangkan dekat awak aktiviti dia. Okey, yang pertama, dekat tangan cikgu ni ada gambar haiwan apa? Harimau. Harimau. Harimau dia tinggal kat mana? Dekat hutan. Dekat hutan. Okey, pandai. Kat mana? Bunyi dia macam mana? Rar. Macam tu. Awak pernah dekat rumah ada belah harimau tak? Tak ada. Okey. Pernah sentuh? Ha? Pernah sentuh harimau? Pernah. Pernah. Okey, dekat mana sentuh harimau? Dekat zoo. Dekat zoo. Okey. Dekat rumah ada bela tak? Tak. Tak. Okey. Lepas tu yang ni nama apa? Ayam. Ayam. Ni ayam. Dekat rumah ada bela ayam tak? Bunyi ayam macam mana? Kak, kakak. Kok pernah sentuh ayam? Dekat rumah ada ayam tak? Ha? Ada. Ada. Dekat rumah ada ayam. Bunyi ayam macam mana? Kak, kakak. Okey. Pernah banyak ke bela ayam dekat rumah? Banyak. Banyak. Okey. Seterusnya ni haiwan apa? Kakak. Katak. Bunyi katak macam mana? Kalau katak melompat macam mana? Cuba tunjuk, boleh? Cuba tunjuk. Rabbit. Lagi? Rabbit. Okey, lagi? Rabbit. Macam tu? Okey. Kalau harimau macam mana? Kalau harimau pula macam mana? Rar. Rar. Kalau ayam? Kalau ayam? Tak tahu. Kalau ayam macam ni.
kok 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 kok. Macam ni. Kalau ayam kok 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 kok. Macam tu. Cuba buat. Kok, 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 kok. Kok 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 kalau ayam. Kalau harimau macam mana? Rar, Rar. Rar. Macam mana tadi kalau harimau? rar, rar. Kalau katak? Rabbit, rabbit. Okey. Lepas tu kita nak pergi ke aktiviti seterusnya. Okey. Untuk seterusnya pula awak duduk sini. Okey. Dekat sini ada 3, dekat depan cikgu ni ada 3 kotak. Dekat dalam kotak ni nanti awak pilih satu saja kotak ni. Boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Nanti cikgu nak pilih haiwan ni. Cikgu nak pilih kotak ni lah. Okey. Cuba teka cikgu dapat apa. Cikgu buka. Nanti awak buat macam ni tau. Buka kotak tau. Okay, cikgu dapat. Salah. Katak. Okey. Lepas tu nanti cikgu akan pilih. Bila cikgu dapat katak, cikgu akan cakap katak bunyi dia macam mana tadi? Rabbit, rabbit. Okey, katak rabbit. 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 Lepas tu cikgu pun akan buat bunyi dan gaya dia. Lepas tu cikgu akan bawa dia ke rumah dia. Okey, contohnya ni katak kan. Nanti kita bawa katak ni ke rumah dia. Ni rumah katak. Boleh? Ini rumah katak. Seterusnya ini pula kalau cikgu dapat harimau. Ni harimau kan? Cikgu ini hutan. Bawa harimau tu ke hutan. Seterusnya cikgu dapat ayam. Jadi bawa ayam ke reban. Boleh? Boleh? Okey. Okey. Tadi cikgu dapat katak kan? Okey. Cikgu dapat katak. Lepas tu cikgu pun perlulah ambil katak ni. Cikgu ambil katak ni. Lepas tu cikgu pun pakai. Cikgu pakai. Macam ni cikgu start. Rabbit. Rabbit. Macam tu. Boleh? Boleh tak? Ni contoh Cikgu start dulu. Cikgu start dulu. Dari sini cikgu pun bawa rabbit. 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 Lepas tu cikgu pun dah sampai. Saya dah sampai dekat rumah katak. Lepas tu cikgu pun buang. Terus cikgu letaklah katak dekat sini. Sampai dah rumah katak. Boleh? Okey, awak pula start. Boleh? Okey, seterusnya awak perlu pilih 3 kotak ni. Pilih nak yang mana? Okey, yang ni. Okey, cuba teka. Lara dapat apa dekat dalam ni? Cuba, nak ambil? Ambil lah. Okey, buka. Lepas tu awak dapat haiwan apa? Ayam. Bunyi dia macam mana? Kok, kok. Gaya dia tadi? Macam mana? Cuba buat. Ayam macam ni. Kok 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 macam tu. Nak cuba buat? Kok, Buat. kok, 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 kok. Okey, pergi pilih mana satu ayam. Okey, cikgu letak balik yang ni. Okey, mana satu ayam tadi? Yang tu. Okey. Pergi duduk sini. Pergi duduk sini, tengah ni balik. Kok, 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 kok. Kok, 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 kok. Kuat sikit bunyi. Kok, 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 kok. Kok, 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 kok. Okey. Okey. Tak tepi. Okey. Okey. Tak. Cakap dah sampai dekat. Tak ada bayam. Okey, pandai. Cuba buka. Okey, ni. Harimau. Bunyi harimau macam mana? Rar. Okey, bunyi harimau macam mana? Okey, boleh ambil harimau pula. Okey, ambil harimau. Lepas tu mula dari situ. Ni ke rumah harimau? Okey, start. Rar. Rar, 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 rar. Rar. Okey, letak sini. Letak sini. Okey, pusing gini. Pusing gini harimau. Okey, letak harimau. Okey, letak harimau kat sini. Lagi. Okey, harimau kita letak sini. Satu lagi, ambil katak pula. Okey, katak. Okey, katak bunyi dia macam mana? Rabbit. Macam mana katak? Rabbit. Rabbit.
Okey, kat rumah pernah tengok katak tak? Nah, okey pandai. Okey, nah, cuba pakai katak. Cuba katak. Okey, tunjuk kat situ ada pakai katak. Okey, lepas tu mula. Lompat. Ada. Okey, pandai. Lepas tu letak.